Hikmah Al-Hajj menyantuni dengan hadi. Perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan di hadapannya kita adalah hamba yang sama. Tentang hamba dan pencipta. Di antara ayat-ayat yang terakhir turun kepada baginda Nabi SAW ialah ayat yang turun ketika Nabi berwukuf di Arafah. Iaitulah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kesempurnaan kenikmatan yang Allah Taala telah berikan kepada kita umat Nabi serta pengiktirafan deklarasi agung daripada Allah. Islam itu sebagai cara hidup yang diredai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengerjakan haji pada tahun ke-10 Hijrah, baginda bersama dengan 100,000 lebih di kalangan para sahabat. Ada berbagai kategori yang datang. Ada kanak-kanak, ada yang dewasa, ada yang tua, ada lelaki, ada wanita, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pelbagai dari ceruk benua dan tempat serta berbagai latar kehidupan dengan warna kulit dan sebagainya. Ketika baginda Nabi SAW berhenti dalam beberapa lokasi ketika peristiwa haji, antara ucapan yang sering diulang oleh Nabi menegaskan tentang kesamaan di antara manusia, sehingga kan Nabi menyebut la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang ajam. Begitulah tidak ada kelebihan bangsa ajam ke atas bangsa Arab, melainkan yang membezakan manusia ialah takwa. Apabila manusia datang berwukuf di bumi Arafah pada hari 9 Zulhijjah, pada ketika itu tidak ada perbezaan di antara manusia. Tidak ada beza pangkat, tidak ada beza keturunan dan warna kulit, tidak ada beza kaya dan miskin. Semuanya datang dengan satu nilai yang sama, iaitulah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk mereka mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasai pada hari itu kenikmatannya. Kita diberikan anugerah sebagai orang yang beriman dan orang yang muslim, tunduk patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala tanpa dibezakan dengan apa-apa saja pangkat, keturunan, warna kulit, latar bahasa dan sebagainya. Demikianlah di antara kenikmatan kita dalam beragama dan memahami maksud tujuan pengutusan Nabi SAW adalah untuk sekalian alam tanpa dibezakan dengan apa sekalipun. Suha Group Travel and Tours menyantuni dengan hadi.